Hari tu kau ada tengok satu video ni kan? Member aku explain, dia cakap isu kereta ni sebelum ni macam mana, sebelum dia hantar kat sini, apa yang rosak. Aircon dia pun dah check, isu dia apa. Tapi hari ni aku nak ceritakan kenapa kereta ni tak boleh start. Kenapa kereta ni tak boleh bawa. So sebelum-sebelum ni pun aku dah pernah buat video dah model ni, SC90 T8. Owner dah pernah hantar kereta dekat workshop lain untuk repair lah isu check light menyala tu. Aku boleh katakan owner kurang menasib baik lah. Sebab apa? Sebab owner hantar dekat workshop yang tak ada pengalaman, tak ada kepakaran lah, senang cakap. Bila tak ada kepakaran, checking dan diagnose tu akan jadi rambang. Lalas tukar tak selesai. Satu yang korang kena tahu, kalau model hybrid ni, contoh macam SC90 T8 ni, voltage untuk hybrid ni ibarat dia macam DB rumah. Korang pun sendiri tahu tinggi kan. So kalau terkena short tu, confirm kejung kan. Model hybrid pun kita kena pakai glove, kita ada special tool dia untuk handle untuk bahagian-bahagian hybrid. Nak jadikan cerita, bila salah diagnose, salah buat, salah checking, habis short satu kereta. Bila short, automatik lah memang kereta tak boleh start, tak boleh jalan. Dia punya IGM short, bateri pun short, dia punya modul untuk bateri pun short. IGM tu kat mana? Kat sini. Ini IGM dia. Dari segi kerugian memang rugi banyak lah untuk owner. Datang sepatutnya untuk repair isu yang minor je, tapi terus jadi isu major. Lepas tu kita terpaksa lah sadai 5 bulan barulah boleh ada modal untuk repair balik. So pengajaran untuk korang, make sure korang survey dululah. Tak kisahlah bengkel mana-mana pun korang nak hantar, tapi survey dulu. So korang kat luar sana kalau ada masalah yang sama, nak service, repair, boleh roger kita orang di Tasmatic Automotive Section 15 Shah Alam.